dengar baik-baik. Dia buat dosa kemudian dia menangis atau menyesal. Orang yang buat dosa ada dua. Satu orang mukmin, satu orang munafik atau orang kafir. Orang mukmin buat dosa juga, buat. Dalil dia beza dengan orang kafir. Orang mukmin lepas dia buat, dia mari menyesal. Itulah orang mukmin. Dari mana datang nyesal? Iman yang ada dalam diri dia. Orang kafir dan munafik bila buat dosa tidak menyesal. Ada beza dari situ. Nah, jadi sekurang-kurang mu ada penyesalan. Tanda mu orang mukmin. Kalau orang kafir tak menyesal, molek dia bangga pula. Kalau orang munafik, lagi kita kata lagi dia canggah kita. Tak, dia cakap apa? Masuk dengan ke pandai aku pakai baju sejuk, baju jaket. Biar tak panas kena api. Dia boleh lawan balik pula. Tahu tak? Dia orang munafik.